Bila kerajaan subsidi, dia subsidi makanan, nak ambil duit mana? Kita dah lokek dah. Ni kita cerita setelah perang berlaku, sayang. Jangan tanya subsidi makanan. Subsidi makanan memang dah disubsidikan. Kita dah ada dah subsidi kawalan kat atas harga. Tapi berapa banyak duit mana nak datang daripada subsidi? Apabila industri menjadi lemah kerana kenaikan harga minyak, daripada mana nak datang subsidi? Kan tadi saya cerita, kalau disubsidikan minyak, dengan minyak naik $10 setong, setahun kerajaan kena tambah 3.4 bilion. Sekarang dah naik $30 setong, kerajaan kena tambah 10.2 bilion. Berarti kalau nak bagi sekali subsidi lagi subsidi minyak saja dah 10.2 bilion. Jadi kalau tuan-tuan nak minta subsidi gula, tuan-tuan nak minta subsidi beras, tuan-tuan nak minta lagi subsidi semua, tuan-tuan pun kena fikir dengan munasabah, duit tu nak datang daripada mana? Nak cekau dekat mana duit tu? Ketika belanjawan ni dibuat, dia dibuat dalam keadaan kita tidak menjangkakan harga minyak mencapai $100 ke atas. Belanjawan dibuat dengan unjuran $72 per barrel. Jadi tuan-tuan tanya lagi subsidi, sebab tu saya katakan bila kita start ajar ayat kita dengan subsidi, semua benda subsidi. Kan saya ni seorang anti subsidi. Saya kata kerana subsidi lah kita tak boleh bina hospital baru. Kerana subsidi kita tak boleh bina sekolah baru. Kerana subsidi lah anak-anak kita jadi penganggur kerana pekerjaan baru tak dapat dibina. Kerana apa? Duit diberikan untuk subsidi tak dapat digunakan untuk pembangunan. Bila tak ada pembangunan, orang balik tak ada hospital baru, doktor nak dapat kerja macam mana? Bila tiada pembinaan baru, anak kita balik engineer nak kerja dengan siapa? Kalau tiada pelaburan baru, kerana semua buang dicairkan 70-80 bilion dicairkan untuk subsidi. Sekarang tuan-tuan masuk dalam ni minta lagi subsidi. Last kali subsidi tu nak potong daripada mana? Potong daripada subsidi perubatan. Lepas tu kita buat klasifikasi. Umur 55 tahun ke atas, kerana kita tak cukup duit dalam bidang perubatan, kalau dia ada sakit kritikal biar mati. Okey, kita buat macam tu. Kemudian sekolah. Apa ada kau belajarlah, apa tak ada kau jangan belajar. Sebab nak support subsidi pada mak ayah. Jadi tuan-tuan kena faham bahawa tak semua benda kita nak harapkan diselesaikan oleh kerajaan. Subsidi. Lama-lama kita kata okey, kerana subsidi dah jadi susah, umur 55 tahun masuk, penuh katil dah ni. Harapan hidup 70%, kita kira harapan matilah tu 70%, keluarkan. Sebab kita tak mampu nak menanggung kerana subsidi kesihatan kita besar, subsidi pendidikan kita besar. Maka kita naklah supaya mak ayah ni tak selesa dengan terdarah subsidi. Subsidi yang telah dikeluarkan untuk tujuan pendidikan anak dikekalkan kualiti dia. Subsidi yang diberikan untuk hospital dikekalkan kualiti dia. Subsidi pendidikan tinggi dikekalkan kualiti dia. Kalau semua nak sapu kat kita semua tuan-tuan, impak dia balik kepada kita. Bila hantar mak ayah besok dia kata apa? Dah tak ada harapan dah. Cek umur 65 baliklah. Bacakanlah Yasin. Mak kita tersadai di rumah berbulan-bulan, mati kerana tiada rawatan, kerana hospital telah dipotong subsidi dia untuk menanggung subsidi yang tuan-tuan minta. Jadi bila saya bagi penjelasan pada tuan-tuan, langkah yang tuan-tuan perlu ambil adalah faham keadaan dan atur hidup tuan-tuan. Bukan dengan kemudian menjerit subsidi.